Ni nak share resepi tips cara buat sup kosong. Sedap, mantap, simple. Okey. Okey, tengok bahan-bahan ni. Kalau kita nak buat sup kosong yang sedap, bawang Holland, kemudian tomato, sup seledri, batang sup, cili merah besar. Ni biasa sup kosong ni tak pedas. Kalau nak buat pedas pun boleh, tak ada masalah. Okey, yang paling penting sekali, yang paling penting kita guna air rebusan daging. Ni air rebusan daging. Ni air rebusan daging. Okey, nanti mesti ada yang bertanya nanti tu. Kalau tak ada air rebusan daging ataupun tak makan air daging macam mana? Okey, kalau tak ada air rebusan daging boleh korang tukar air rebusan ayam. Air rebusan ayam. Tapi yang ni kita untuk meniaga daging lah, air rebusan daging. Okey, sekarang jom masak. Sini. Ni periuk kita. Ni periuk. Untuk kita menumis, biasalah bawang putih. Bawang putih masuk dalam. Kemudian baru kita masukkan air rebusan daging. Campur dengan air biasa, air paip. Kita nak buat penuh. Okey, kemudian kita campur sedikit dengan air rebusan ayam. Sekarang kita nak potong bahan-bahan dia. Seledri kena banyak sikit tau. Kemudian cili merah ni. Sekarang jom kita nak masuk dalam. Kita masukkan semua bahan-bahan ni, kita masuk je dalam semua. Kemudian kita kacau dulu dia. Okey, untuk perasa. Sini. Haji 2 sudu, gula 3, garam 3, sesiram, kecap sotong, air limau. Okey, perasa kita masuk dalam. Salah. Okey, kita tunggu dia mendidih dulu. Okey. Okey guys, sup kosong kita dah siap. Tengok sini. Mendidih. Dekat. Last sekali baru kita letak ni lah. Apa? Daun bawang. Bawang goreng. Korang tengok. Sup kosong je guys, tapi nampak korang tengok menyelerakan guys. Selamat mencuba. Jangan lupa follow, like, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.